lagi dengan saya Nur Khairi Dan juga saya Nadia Kalisha dari wartawan Talent TV. Dari Lensa untuk dunia. Pada 19 Mei, kejohanan hoki daerah Jerantet telah dianjurkan bagi lelaki bawah 12 tahun. Terdapat 5 pasukan yang telah menyertai program ini. 5 pasukan itu ialah daripada pasukan Sekolah Kebangsaan T, SKJK Tamil, Sekolah Kebangsaan Mertin, Sekolah Kebangsaan Kuala Said dan Sekolah Kebangsaan AKTP Tekong Utara. Mari kita lihat suasana program pada hari ini. Jom! Don't give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. So keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya. Apakah persiapan hoki dan harapan kejohanan pada tahun ini? Berkaitan dengan persiapan, kita kena siapkan bagi jenis lah. Sampai minggu lepas lah. Serta hasrat saya, harapan ni, kita harap dengan penganjuran hoki MSSB ni, kita akan dapat memperkenalkan banyak bakat-bakat yang boleh dibawa ke peringkat. Apa yang bawa tim mana hari ini? Okey, kita orang ni, kami semua ni daripada SK LKP Utara lah. Hari ni bawa tim lelaki 12. Apakah persiapan untuk tim cikgu pada hari ini? Alhamdulillah, untuk setakat ni kami ada buat sedikit persiapan awal lah. Daripada tahun lepas, untuk segi kita agak kelang kabut, tapi this year kita ada lebih kurang sebulan. Kita set up team, buat friendly, petang kita buat routine. Lepas tu end up nanti kita buat lah building kompetisi semua lah. Cikgu daripada tim mana? Saya dari tim SJKT Jerantet. Apa persediaan tim cikgu? Kita setiap weekly kita practice. Kali ni rasanya kita menang. Terima kasih. Apakah persediaan awak untuk menghadapi MSSD pada tahun ini? Persediaan saya daripada tahun lepas. Dan minggu berlatih setiap petang. Apakah persediaan awak untuk menghadapi MSSD pada tahun ini? Sebelum saya main ni, saya berlatih. Terima kasih. Apa persediaan awak untuk menghadapi MSSD pada tahun ini? Saya berlatih setiap hari. Terima kasih. Sama-sama. Apakah persediaan awak untuk menghadapi MSSD pada tahun ini? Persediaan untuk MSSD pada tahun ini ialah saya mempunyai keyakinan diri dan saya rasa berlatih di sekolah. Terima kasih. Sama-sama. And don't give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara.
Gagah melangkah menggapai kita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama. Penat betul lah hari ni. Kan? Tapi best bagi diorang sokongan tadi sambil-sambil tengok dia main kan? Manakala tu biasa ada permainan. Yang penting semangat kesukaran. Get to the top. Itu saja laporan kita orang pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share and subscribe video ini. Jumpa lagi di episode seterusnya. Bye!